Bila Nabi berhijrah ke Madinah, sampai saja di Madinah, apa yang Nabi buat? Sampai saja penduduk-penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat yang sepatutnya lebih baik untuk kita lakukan solat, melainkan yang paling awal sekali yang patutnya kita lakukan, kita memulakan masjid ini yang didirikan atas dasar takwa adalah Masjid Quba. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, maka Rasulullah berhenti seketika di sini, di kawasan tanah yang dimiliki oleh Kulsum bin Hadam. Kulsum bin Hadam ni siapa? Dia ni pemilik tanah dekat situ, kat Quba. Jadi Kulsum bin Hadam ni, dia adalah pemilik tanah dekat situ. Ketika mana dia duduk dekat situ, bagi Rasulullah untuk bina satu masjid dekat situ. Inilah masjid ini. Sebab apa dikatakan masjid yang dibina atas dasar ketakwaan? Kenapa? Kerana masjid ini Rasulullah SAW sendiri yang membina masjid ini. Nabi yang meletakkan batu awal untuk pembinaan masjid. Nabi yang mulakan bersama-sama dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW.